Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, iaitu istiqamah dalam mengerjakan segala suruhan dan perintahnya, serta meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Dengan yang demikian, mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik dan unggul, serta mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ayat 37 hingga ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Maksudnya, dan lagi dalil yang terang untuk mereka berfikir, iaitu malam, kami hilangkan malam, kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap gelita. Dan sebahagian dari dalil yang tersebut ialah matahari, ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya, yakni berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Dengan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang, kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Kita baru sahaja menyaksikan kejadian gerhana bulan pada 16 Jun 2011 yang lalu, dan pada malam ini pula kita sama-sama dapat saksikan kejadian gerhana bulan sekali lagi. Gerhana kali ini akan dapat dilihat di seluruh Malaysia serta negara-negara di Asia seperti Australia, sebahagian Timur Afrika dan sebahagian Amerika Utara sahaja.
Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kejadian gerhana bulan yang lepas, mungkin kebanyakan masyarakat tidak berkesempatan untuk menyaksikan peristiwa yang jarang-jarang berlaku ini, kerana ianya berlaku selepas tengah malam. Namun pada kali ini, Alhamdulillah, insya-Allah jika cuaca dalam keadaan yang cerah dan baik, kita akan dapat mencerap atau melihat kejadian gerhana bulan dengan jelas. Kerana pada kali ini ianya berlaku di awal malam dan tidak perlu berjaga malam untuk menyaksikan salah satu daripada tanda-tanda kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mentadbir alam semesta ini. Kejadian ini juga mengajak kita untuk menambahkan lagi keimanan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pentadbir seluruh alam. Segala peredaran cakrawala, bumi, bulan, matahari dan seumpamanya. Peredaran bulan dan matahari yang teratur setiap hari secara silih berganti. Matahari beredar di waktu siang, manakala bulan beredar di waktu malam. Adalah atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala jua. Ia mempunyai hikmah dan tujuan tersendiri. Antaranya bagi tujuan membolehkan manusia untuk bekerja pada siang hari dengan mudah dan pada malam hari pula dapat berehat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Pergerakan matahari dan bulan yang teratur dan tetap juga dapat digunakan oleh manusia untuk dijadikan kalender tahunan, sama ada berdasarkan pergerakan matahari bagi kalender miladi dan mengikut peredaran bulan bagi takwim hijri. Oleh itu, setiap kejadian yang berlaku, termasuk gerhana bulan pada malam ini, adalah untuk mengetuk hati kita agar bersyukur dan mengingati Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa dan tempat. Kita sentiasa diminta agar berfikir tentang kejadian alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengakui diri kita sebagai hamba yang serba lemah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Maksudnya, dan dia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu, dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Kejadian gerhana bulan dan matahari menunjukkan kepada kita bagaimana kedua-dua kejadian ini walaupun hebat tetapi berada atas arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimana hebat dan kuat pun, sesuatu makhluk ciptaan Allah itu tetap mempunyai kelemahan, di mana segala kehebatan dan kekuatan yang tidak akan berkurangan walau sedikit pun hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Betapa malangnya sekiranya ada umat manusia yang menjadikan bulan, matahari dan sesuatu selain daripada Allah sebagai Tuhan yang disembah akibat terpesona dengan kehebatannya yang tidak seberapa, sehingga mereka gagal memahami bahawa adanya kuasa yang lebih hebat yang menciptakan setiap sesuatu yang mereka kagumi selama ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lahirnya ramai manusia yang hanya merasa bagaimana hebatnya pergerakan bulan, matahari dan segala cakrawala yang lain di atas landasan orbitnya tanpa berlakunya perlanggaran antara satu sama lain. Tetapi golongan ini gagal menjejaki tentang adanya Allah yang mengatur segala pergerakan tersebut. Inilah antara kelemahan akal manusia yang terbatas had kemampuannya, di mana tanpa panduan agama maka manusia tidak mampu mengenali Allah, Tuhan yang Maha Pencipta, walaupun terlalu kagum dengan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kejadian gerhana matahari ataupun bulan, ianya bukanlah merupakan suatu tanda akan timbul suatu kejadian yang aneh dan mengkhawatirkan. Sebaliknya, ia menunjukkan antara kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian gerhana juga bukanlah disebabkan oleh kematian
atau kelahiran seseorang sebagaimana teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat yang membuat pelbagai andaian tentang kejadian gerhana matahari yang berlaku berkebetulan dengan hari kewafatan anak anda baginda, iaitu Ibrahim. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta tankasifa." Muttafaqun alaih. Maksudnya, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya tidak akan mengalami gerhana kerana kematian atau hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat kedua-duanya itu mengalami gerhana, maka berdoalah kepada Allah, dirikanlah sembahyang sehingga hilangnya tanda gerhana itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila berlaku gerhana, kita sebagai umat Islam adalah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bersegera untuk melakukan perkara-perkara yang berkebajikan seperti berdoa, berzikir, bersembahyang, bertakbir, bersedekah dan beristighfar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'u Allah wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu." Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana matahari ataupun bulan itu bukanlah kerana kematian seseorang atau kehidupannya. Maka jikalau kamu melihat gerhana itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah, serta bersembahyanglah. Jelas daripada hadis di atas bahawa berlakunya gerhana tidak ada langsung hubungannya dengan kehidupan atau kematian manusia di bumi. Kita tidak harus mempercayai perkara-perkara khurafat yang dipegang oleh mereka yang jahil tentang agama Islam. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab jahiliyah mempercayai bahawa gerhana adalah disebabkan kematian dan kehidupan seseorang. Ketika mana Ibrahim putera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam usia yang masih kecil, telah berlaku gerhana matahari. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perkara tersebut. Gerhana berlaku adalah sebagai satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar manusia merasa insaf atas segala kesalahan mereka, bersegera bertaubat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang mentadbir alam ini selainnya. Jadi mengapa manusia masih lalai dan terus-terusan melakukan maksiat dan kerosakan di atas bumi ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala pinjamkan sahaja kepada kita buat sementara waktu untuk beribadat kepadanya semata-mata. Tidakkah manusia sedar dan insaf bahawa Allah Subhanahu wa taala amat berkuasa menggerakkan bulan dan matahari sehingga terjadinya gerhana? Maka dengan mudahnya juga Allah Subhanahu wa taala mampu menurunkan bala dan azab ke atas hamba-Nya yang membuat noda dan dosa sewenang-wenangnya. Maka bersegeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang bala dan ajal maut. Hal ini bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhsufani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fadhkurullah."
Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda-tanda kekuatan dan kebesaran Allah. Keduanya tidaklah terjadi gerhana kerana kematian seseorang ataupun tidak kerana kehidupan seseorang. Apabila kamu melihat demikian, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sidang jamaah sekalian, taubat secara umumnya bermaksud meninggalkan segala macam maksiat serta merta dan berazam terus akan meninggalkan pula pada masa hadapan dan menyesal apa yang terlanjur daripada dosa itu disebabkan kelalaian pada masa yang lampau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, yakni mintalah dihapuskannya dosa kamu dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula pernah bersabda, "At-taibu habibullah wat-taibu minadz-dzambi kama la dzambi lahu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya, orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah dan orang yang bertaubat itu seumpama orang yang tiada dosa apa-apa. Berdasarkan dua dalil yang dibacakan tadi, jelaslah kepada kita bahawa Islam tidak pernah menutup pintu dan peluang kepada umatnya yang terlalai dan membuat dosa untuk kembali ke jalan kebenaran dan membersihkan jiwa dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Maha Pengampunnya membuka seluas-luasnya pintu taubat kepada hamba-Nya dan memberi setinggi-tinggi galakan bagi yang mahu berbuat demikian. Terdapat 3 syarat yang digariskan oleh ulama bagi orang yang mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berhenti daripada melakukan maksiat yang membawa kepada dosa. Yang kedua, menyesal di atas perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, niat dan berazam bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa tersebut. Dan jika kesalahan atau dosa itu bersangkutan sesama manusia, maka taubatnya hendaklah ditambah dengan satu lagi syarat, iaitu menyelesaikan urusan dengan orang yang berhak atau orang yang pernah dianiaya, seperti memohon maaf daripadanya serta mengembalikan haknya yang diambil secara paksa atau jalan penipuan. Sekiranya orang yang berhak atau orang yang pernah dianiaya itu telah meninggal dunia, maka perlu diselesaikannya dengan ahli keluarga atau waris yang tinggal. Jika sekiranya tidak dijumpai orang-orang yang berkaitan seperti di atas, maka hendaklah melakukan perkara kebajikan seperti bersedekah, wakaf, mendoakan kebaikan ke atasnya dan sebagainya, dan diniatkan pahala itu untuk orang-orang yang berkaitan, yakni orang yang telah dianiayanya. Dalam hal ini, yang menjadi masalah bagi orang yang hendak bertaubat ialah menyelesaikan urusan sesama manusia. Sekiranya seseorang itu meninggal dunia tanpa sempat meminta maaf kepada orang yang dianiayanya, mahupun ahli keluarga ataupun warisnya, dikhawatiri pada hari akhirat nanti orang yang teraniaya itu akan menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa
bukan sahaja terpaksa memberi pahala dan amalan baiknya kepada orang yang dianiayanya, malah sekiranya pahala dan amalan baiknya telah habis, maka ia akan terpaksa menanggung dosa orang yang dianiayanya itu pula. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Di samping itu, marilah kita melakukan perkara-perkara yang berkebajikan dan menghindari daripada melakukan perkara-perkara mungkar dan maksiat serta perbuatan syirik yang bercanggah dengan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kejadian gerhana bulan ini akan menimbulkan keinsafan, menambah serta menguatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 191.